Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia melihat jurang capaian internet di antara rakyat di kawasan bandar, luar bandar perlu dirapatkan. Memang payahlah untuk budak-budak sekolah sebab mesti pergi ke bandar untuk dapatkan line daripada mana-mana pencawang lah. Kami ada mencari kawasan tuition kan, tapi kebanyakannya agak jauh dari kawasan sinilah. Dalam kelas tuition ada dalam 20 ke 30 orang lah begitu dalam satu masa. Kalau time belajar macam susah lah mau fokus, distract dengan kawan-kawan lagi. Disebabkan perkampungan ini di atas air, jadi dorang punya pengetahuan tentang teknologi, tentang internet ni dia kurang lah. Jadi hadirnya Nadi ini dapat membantu mereka lah. Hanya dengan mendaftar sebagai ahli nadi secara percuma, mereka boleh menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan di Nadi. Alhamdulillah Nadi sudah ada di SIM-SIM ini. Budak-budak pun senang belajar. Nadi ni dia ada tawarkan kelas tuition. Tuition tu baguslah, dia online, tenaga pengajarnya pun bagus. Kalau mau fokus tu lagi senang lah berbanding dengan kalau tuition di luar. Kami sebagai penduduk kampung pun boleh menggunakan Nadi itu kerana dekat, tidak jauh daripada tempat kami ini. Jalan kaki saja dalam 5 minit boleh sampai. Selain daripada tuition, Nadi ni ada menawarkan banyak kemudahan. Contohnya macam kemudahan mau akses internet, cari maklumat tu lagi laju lah. Mau buat kerja sekolah pun makin senang lah. Petugas di Nadi pun peramah. Kalau ada masalah, orang cepat siap mau tolong. Bagus untuk ekonomi setempat. Lebih banyak program yang dianjurkan oleh pihak Nadi lebih baik berkaitan dengan keusahawanan ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran anak-anak. Kami harapkan begitulah, lebih banyak program-program yang akan dianjurkan oleh pihak Nadi. Nadi ini adalah nadi pertama yang mencapai kelajuan 1 gigabit per second. Ini mungkin boleh jadi satu contoh. Jadi kita nak bawa rakyat di sini dapat akses kepada internet dan menggunakan internet dengan bijak dan selamat. Terima kasih kepada kerajaan kerana sudah menyediakan Nadi ni untuk penduduk SIM-SIM. Sangat bersyukurlah ada kemudahan seumpama ini di kawasan kami.